السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا حي على الصلاة. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إلى الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت صحيحك يوم القرآن العظيم وإمام يخطب وقبل وبلغ وقبل معتلا فأمسكوا واسمعوا وأطيعوا الله. Gimana Mas Justin?
Sedangkan dia memiliki kitab hadis menyampaikan Allah dan ia membincangkan pengalaman. Sedangkan benar menyampaikan mudah-mudahan sesuatu rahmat daripada insya-Allah. الحمد لله الذي أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang berbahagia, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala suruhan dan menjauhi larangannya, serta melipat gandakan amalan dan ibadat kita kepadanya. Sidang Jumaat sekalian, hari ini Jumaat pertama di bulan Ramadan kali ini 1446 Hijriah, yakni 6 Ramadan bersamaan dengan 7 hari bulan Mac 2025. Sungguh cepat masa berlalu. Sudah 6 hari kita berpuasa, dan itulah hakikat yang sedang kita hadapi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diizinkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan kali ini. Hampir seminggu kita berada di bulan Ramadan yang penuh dan syarat dengan segala kebaikan dan ganjaran yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan kerana ia bulan yang diturunkan Al-Quran kepadanya atau di dalam bulan ini. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah sentiasa menunggu kedatangan bulan ini. Ia juga, yakni bulan Ramadan ini digelar sebagai Al-Mubarak, iaitu bulan yang penuh dengan keberkatan. Kerana di bulan ini Allah menjanjikan segala kebaikan, rahmat dan keampunan kepada hamba-Nya yang beramal saleh, serta sebagai motivasi atau pendorong kepada umat Islam supaya melaksanakan pelbagai ibadat sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ingin khatib berkongsi kepada tuan-tuan dan saudara-saudara sidang Jumaat sekalian, di samping nama bulan Ramadan itu, ada 17 lagi nama yang diberikan atau dipanggil bulan Ramadan ini.
Syekh Zain ibn Muhammad ibn Hussein Al-Idrus Al-Ba'lawi, seorang ulama dari Yaman, menyatakan ada 17 lagi nama lain bagi bulan Ramadan, iaitu yang pertama Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena diturunkan Al-Quran seperti mana yang disebutkan ayat sebentar tadi. 2. Syahrul Siyam, bulan kita berpuasa. 3. Syahrul Qiyam, bulan membangun melakukan ibadat. 4. Syahrul Du'a, bulan doa, kerana doa akan didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Syahrul Rahmah, bulan rahmat yang menjanjikan 1000 kerahmatan. 6. Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. 7. Syahrul Sabri, bulan kesabaran. 8. Syahrul Sadaqah, bulan sadaqah, digandakan segala amal ibadat, termasuklah salah satunya sadaqah. 9. Syahrul Rizqi, bulan penuh dengan rezeki. 10. Syahrul Muwasat, bulan pertolongan. 11. Syahrul Jihad, bulan mujahadah. 12. Syahrul Barakah, bulan penuh keberkatan. 13. Syahrul Masajid, bulan masjid, seperti mana yang kita lihat rata-rata dan seluruh masjid dan surau dipenuhi oleh umat Islam pada waktu malamnya. 14. Syahrul Hajj ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bulan haji bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sejarahnya, tuan-tuan. 15. Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. 16. Syahrul Ibadah, bulan melakukan ibadat. Dan yang ke-17, Syahrul Khair, bulan kebaikan. Sidang Jumaat yang berbahagia, cabaran yang paling besar bagi umat Islam di bulan Ramadan ini ialah untuk meningkatkan kualiti ibadat puasa. Namun begitu, banyak faktor dan keadaan yang mencabar dan menggugat umat Islam, seolah-olah bulan Ramadan sebagai ibadat lahiriah sahaja, sedangkan ibadat puasa adalah untuk membentuk kekuatan dalaman. Oleh itu, umat Islam perlu dan sewajarnya memahami falsafah puasa dan hikmahnya selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, serta mengelakkan daripada menjadi puasa hanya sebagai adat, pesta dan tradisi tahunan sahaja. Antara ciri-ciri dan perkara-perkara yang perlu dihindarkan bagi memelihara martabat puasa kita: pertama, sifat malas dan lalai terhadap ibadat sunat seperti melakukan solat tarawih, bacaan Al-Quran, solat tahajud dan sebagainya. Dalam kita melaksanakan ibadat kepada Allah, janganlah sekali-kali kita bersifat bakhil, kedekut atau kikir dengan nikmat kesihatan yang Allah kurniakan. Ramai orang yang memiliki badan yang sehat, tenaga yang kuat, tetapi tidak mampu menghabiskan solat tarawih sehingga 20 rakaat. Walaupun ia bukanlah satu kefarduan, tetapi ia melambangkan nilai keimanan dan kesyukuran kita sebagai hamba-Nya. Bagi golongan bapa, bulan Ramadan ini merupakan peluang keemasan untuk mendidik dan mencontohi kepada anak-anak mencintai solat. Ingatlah,
Anak-anak kita akan menjadikan kita sebagai contoh kepada mereka. Gunalah peluang ini untuk mendidik mereka menunaikan solat secara berjamaah di surau maupun di masjid. Sidang Jumaat sekalian, perkara kedua, sikap malas untuk berdoa kepada Allah. Sedangkan doa orang yang berpuasa itu sangat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maksudnya, dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memperbanyakkan amalan dan membersihkan diri. Oleh itu mohonlah keampunan, mohonlah keberkatan, mohonlah kerahmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saudara-saudara sidang Jumaat yang berbahagia. Perkara ketiga, dalam kegairahan kita berbuka puasa, janganlah pula kita terpedaya dengan nafsu sehingga membawa kepada boros dan pembaziran. Disinilah ujian besar bagi orang yang berpuasa. Tidak salah membeli makanan, tetapi kita sering dan mudah terperangkap dengan nafsu. Ingin merasai sebanyak mungkin makanan, terliur dan tertarik dengan pelbagai aneka juadah, yang akhirnya kita tewas dengan perasaan ingin merasa, kemudian beli, sedangkan di tangannya sudah berbungkus-bungkus yang dibawa. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar lebih bersederhana dalam berbuka puasa. Jangan kita jadikan waktu berbuka puasa sebagai medan membalas dendam. Setelah seharian suntuk, perut tidak diisi dengan makanan. Berlebihan dalam makan dan minum ketika berbuka puasa, sebenarnya ia akan meletihkan badan serta menjadikan kita malas untuk beribadat kepada Allah. Keempat, tidak merebut peluang beribadat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan kerana sibuk dengan persiapan menyambut Aidil Fitri. Ini seolah-olah menjadi satu penyakit yang sukar diubati dalam masyarakat kita. Ada sebahagian daripada masyarakat kita yang bersungguh-sungguh dan beria-ia benar menghidupkan ibadat puasa dan solat tarawih hanya pada awal hingga pertengahan Ramadan, tetapi terbabas di 10 yang terakhir. Sabda baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah dengan segala upaya malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sidang Jumaat sekalian, sebenarnya ibadat puasa merupakan faktor penyumbang ke arah kekuatan manusia sebenarnya. Ianya terletak pada 3 perkara utama, iaitu akal, rohani dan jasmani. Akal menjadi kuat dengan pembacaan Al-Quran. Rohani pula menjadi kental dengan zikir dan istighfar. Fizikal pula mendapat ketahanan melalui puasa. Hakikatnya, waktu adalah milik manusia yang berharga. Oleh itu, marilah sama-sama kita tanamkan azam
dan tekad kita untuk menjadikan Ramadan Al-Mubarak kali ini sebagai peluang kita untuk menggunakan segala kekuatan fizikal dan kesehatan serta kelapangan yang ada untuk mengaut sebanyak mungkin pahala dan kebajikan yang Allah sediakan. Marilah sama-sama kita lipat gandakan amalan kita. Kerja buat kita bukan hanya terbatas pada perkara fardu dan wajib sahaja. Sebaliknya, amalan sunat menjadi perhatian dan amalan harian kita. Sesungguhnya, orang yang menangguh waktu untuk beramal amatlah miskin orangnya di sisi Allah Ta'ala. Justru, sama-samalah kita merebut peluang yang datang sekali setahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Ingatlah orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan di akhirat. Dan ingatlah bumi Allah ini luas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ubadik wa as'alil 'arshi wal 'ajab wa ibadil qaimati wal haram wa manba'i والدين والحكمة والحجاب أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syafi'ina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mahdiyyin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah ahli keluargamu dirikan salat dan bersabarlah mendirikannya.
kami tidak meminta rezeki daripadamu, malah kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kesudahan yang baik adalah bagi mereka yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.